Ada seorang customer, dia ada RM30,000 cash dan dia tanya emas fizikal macam mana yang patut diambil. Jadi buat siapa yang ada RM30,000 dalam akaun simpanan dan ingin tukarkan dalam bentuk emas, boleh tengok video ini sampai habis. Sebelum saya jawab soalan ini, saya akan tanya dahulu, apa tujuan simpanan RM30,000 ini? Sebab sebelum anda decide untuk dapatkan emas fizikal, penting untuk anda tahu tujuan anda menyimpan emas. Saya bagi contoh mudah. Jika anda ingin jadikan simpanan ini untuk maksimumkan keuntungan simpanan, 5 program yang bernilai sekitar RM30,000 adalah pilihan yang lebih bagus kerana kadar spread lebih rendah dan kos gold premium lebih murah berbanding 10/5 gram. Tapi, jika tujuan simpanan anda adalah untuk tabung pendidikan anak-anak, saya sarankan anda untuk dapatkan emas fizikal yang gramnya lebih kecil seperti gold bar 5 gram yang harganya sekitar RM3,000. Anda boleh dapatkan 10 keping gold bar 5 gram. Sebab kebiasaannya pembiayaan pendidikan anak-anak akan ambil masa bertahun dan kita boleh jual emas ini dalam jumlah yang lebih kecil bila kita memerlukannya. Jadi, penting untuk anda tahu tujuan anda simpan emas sebelum memulakan simpanan. Perlukan bimbingan saya untuk belajar simpan emas bersama dengan Public Gold. Tiada cas yang dikenakan, anda hanya perlu daftar secara percuma. Minimum RM100 untuk aktifkan engkau emas anda dan anda sudah memiliki simpanan emas anda yang pertama.